Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada seri kedua Sumbangan Sarjana Islam dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam bagi kursus MPU 23052 Sumbangan Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. Dan hari ini kita membicarakan tentang 4 tokoh utama, iaitu yang pertama Al-Biruni, dikenali sebagai bapa geografi dan geodesi moden. Tokoh yang kedua Al-Razi, bapa kimia moden. Tokoh kita yang ketiga Abdul Rahman As-Sufi, iaitu ahli astronomi. Dan tokoh kita yang keempat Az-Zahrawi, bapa perubatan moden. Dan bersama kita hari ini kita tengok tokoh yang pertama, Al-Biruni. Al-Biruni ini beliau adalah Abu Ar-Rayyan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni, dilahirkan pada tahun 973 Masihi dan meninggal pada 1050 Masihi, iaitu di Samarkand. Kepakaran beliau dalam bidang matematik, fizik, perubatan, geografi, sejarah, linguistik dan farmasi. Antara kepakaran beliau dalam matematik iaitu memperkenalkan konsep trigonometri sfera, mengira sinus dan tangent dengan tepat, menyumbang dalam perkembangan algebra dan geometri. Dari segi geografi, mengkaji sistem koordinat bumi, mengira jarak antara tempat berdasarkan kedudukan matahari dan bayang-bayang. Dari segi perubatan dan farmasi, iaitu beliau menyusun kitab farmasi dan mengenal pasti pelbagai jenis ubat dan tumbuhan ubatan, mengkaji anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Dan karya dan kitab beliau hasilkan iaitu lebih 146 buah buku. Buku yang pertama antaranya Al-Qanun Al-Masuli, antara lagi kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin. Itu antara sumbangan Al-Biruni. Kita berpindah kepada tokoh yang kedua, iaitu Al-Razi. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Zakaria Al-Razi. Tarikh lahir 865 Masihi, iaitu di Iran. Meninggal pada tahun 925 Masihi. Antara karya utama beliau adalah yang terkenal kitab Al-Hawi dan kitab Al-Mansuri. Antara sumbangan beliau iaitu dalam perubatan dan juga menghasilkan 200 karya. Dan beliau adalah orang yang pertama membezakan antara cacar dan campak. Dan antara lagi, beliau adalah ahli kimia moden, menulis tentang proses penyulingan, penapisan, sublimasi dan penggunaan pelbagai bahan kimia. Dan kita berpindah kepada tokoh kita yang ketiga, iaitu Abdul Rahman Al-Sufi, iaitu ahli astronomi. Beliau adalah Abu Hussein Abdul Rahman Ibnu Umar As-Sufi, lahir pada tahun 903 Masihi, wafat pada 986 Masihi, juga di Iran. Dan karya utama beliau yang terkenal adalah kitab Al-Kawakib Al-Thabitah, itu berkaitan bintang-bintang tetap. Dan antara sumbangan beliau adalah menyusun semula data bintang, catatan galaksi Andromeda, dan juga antara sumbangan lagi ilustrasi buruj. Dan pengiktirafan yang diberi kepada beliau adalah beliau menemui sebuah kawah di bulan, dinamakan sebenar namanya Kawah Al-Sufi. Dan tokoh kita yang terakhir pada pertemuan kita pada kali ini iaitu Al-Zahrawi, dikenali sebagai bapa perubatan moden. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi, dilahirkan di Cordoba pada tahun 936 Masihi, meninggal pada 1013 Masihi. Sumbangan beliau iaitu teknik baru seperti jahitan dengan benang usus haiwan, pemberian katarak, dan juga rawatan patah tulang dengan gips. Dan antara karya ataupun kitab beliau yang terkenal iaitu At-Tasrif Liman Ajiza, ataupun dikenali sebagai At-Tasrif. Antara karya ada lagi 30 jilid yang merangkumi pelbagai aspek perubatan seperti farmasi, diagnosis penyakit, rawatan dan pembedahan. Dan jilid ke-30 adalah yang paling berpengaruh,
kerana memberi tumpuan kepada pembedahan dengan ilustrasi lebih daripada 200 alat pembedahan yang direka oleh Az-Zahrawi. Jadi inilah antara tokoh-tokoh yang dapat kita bincangkan pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.